Kita nak tunjuk macam mana kita potong besi ni guna gunting ni. Tapi bukan gunting biasa, kita guna gunting stick ataupun abrasion stick. Sebelum kita tunjukkan cara guna, korang kena tahu gunting stick ni ada 3 jenis. Straight cut untuk korang potong secara lurus dan mana-mana arah. Right cut untuk korang potong lengkung ke kanan. Left cut pula potong lengkung ke kiri. Untuk guna gunting ni nampak je senang, tapi realitinya memang susah. Jadi benda pertama yang korang kena elakkan semasa nak gunting tu, jangan gunting secara menegak. Dah lah susah nak potong, kepingan besi pun boleh bengkok tau. Masa nak gunting tu memang kena sengitkan ikut jenis gunting. Contohnya right cut kena sengit macam ni, left cut pula macam ni. Barulah lengkung tu cantik dan senang dipotong. Yang ni pula contoh kita potong dengan jenis gunting straight cut. Gunting ni orang guna memang untuk potong besi yang nipis. Yang tebal ni kurang daripada 1.2 mm. Contoh besi yang korang boleh potong stainless steel, bumi panel, dan boleh juga untuk potong si channel tau. Untuk aluminium pula yang agak lembut tu kan, dia boleh potong dengan ketebalan sehingga 2 mm. Kalau korang lah kan, korang nak pakai 3 gunting sini atau korang cuma pakai 2 atau cuma 1 straight cut sahaja, korang komen kat bawah. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.